ni aku bergerak menuju masuk ke dalam hutan. Nanti aku akan update dalam map, dalam Google Map, jarak antara lokasi aku buat aktiviti untuk jungle survival pada kali ini dengan kawasan pertempatan berapa jauh. Ini aku masih lagi dalam perjalanan, belum sampai lagi ni. Nanti bila mana dah masuk laluan hutan, laluan balak, aku akan tunjukkan. Okey, ini adalah jalan balak menuju dalam hutan tebal pada waktu malam. Aku masuk hutan Jaya Solo waktu malam, tiada peneman, lillahi ta'ala, tak ada badi, dan aku berseorangan. Dia jangan fikir nak rasa gerun-gerun. Kalau fikir rasa gerun, kerja tak jalan. Nampak tu balak. Balak yang dah siap potong tapi tak angkut. Nampak tu balak. Hutan hidup waktu malam tau. Kita nak hati kental. Inilah caranya aku buatnya. Okey geng, sekarang aku pun dah sampai dekat pinggir hutan, di mana ini adalah laluan balak. Jadi sebelum mula masuk ke dalam hutan pada malam ni, aku set up dulu lah apa yang patut. Pakai bag apa yang patut. Ini dia, poket Doraemon wajib ada. Poket Doraemon bukan sebarang poket Doraemon. Poket Doraemon yang akan membantu kalau kita betul-betul sesat dalam hutan. Sebelum kita mula melangkah masuk dalam hutan, pertama kita kena pastikan senjata kita dulu. Pisau ada kiri dan kanan. Pisau kita ni, lock ni dilepaskan. Jangan nanti masa dalam hutan baru kita nak lepaskan, bahaya. Aku pisau kiri dan kanan. Ni pun sama. Kena lepaskan juga. Lepaskan siap-siap. Jangan nanti dalam hutan baru nak lepaskan. Lepaskan terus. Pisau ni jenis dia susah nak terlepas. Kena sentap kuat baru boleh cabut. Ni aku bersorangan ni, lillahi ta'ala, tak ada badi dalam balak. Kenapa aku cakap lepaskan lock pisau siap-siap? Supaya nanti kalau jadi apa-apa dalam hutan, tinggal tarik saja. Kalau lock tu kita tak lepaskan, nanti kalau jadi apa-apa, kita panik, kita gabra. Masa tu lah kita nak lepaskan lock, nak tarik pisau, memang nanti dia akan jadi sangkut, stuck. Jadi bahaya. Jadi nak masuk hutan, benda-benda macam tu yang ramai orang pandang remeh, orang tak buat, kita kongsi sama-sama. Pasal apa? Ini melibatkan nyawa. Masuk hutan, benda yang patut kita lepaskan dulu, kita lepaskan dulu. Okay, sekejap lagi aku akan mula mengatur langkah ke dalam hutan. Sekarang ni aku sedang berada dekat jalan balak lama. Dia tak balak lama jugalah, jalan balak. Tapi dah jarang dah lori keluar masuk sini. Jadi aku pilih pada waktu malam ni, hutan kawasan ni, untuk buat aktiviti jungle night survival. Okey geng, apa dia pelajaran seterusnya sebelum kita mula melangkah masuk ke dalam hutan? Okey, sebelum tu aku nak cakap sebenarnya untuk bergerak dalam hutan pada waktu malam adalah sangat-sangat tidak aku galakkan untuk korang buat. Walau apa tujuan sekalipun. Sebab bergerak dalam hutan pada waktu malam hari adalah sangat-sangat berisiko. Dan cara ini pun tak selalu aku amalkan pada hari-hari dan juga waktu-waktu yang tertentu. Dan pada malam ni aku buat untuk tujuan pelajaran pada korang, supaya korang nampak bagaimana suasana hutan tebal pada waktu malam. Dan ini adalah hutan tebal, lillahi ta'ala, hutan betul, bukan lagi hutan kampung. Jadi apa yang korang tengok dalam video ni sebagai pelajaran, ambil sebagai pelajaran. Pelajaran seterusnya, apa perlu kita buat sebelum kita mula melangkah masuk ke dalam hutan pada waktu malam? Okey, yang pertama, jangan terus melangkah, ambil dulu lampu suluh. Kemudian kita suluh tengok sekeliling. Di mana arah kita nak masuk, kita fokuskan. Tengok, gunakan lampu suluh untuk kita perhatikan apa jenis-jenis mata yang ada dalam gelap malam hutan ni. Kalau mata haiwan, mata mereka akan memantulkan cahaya bersinar-sinar. Jadi itu adalah mata haiwan. Kalau mata burung lain mata burung ni dia kecil. Kalau mata tu kelihatan besar, jangan teruskan perjalanan. Sebab dikhawatiri itu adalah binatang predator ataupun pembunuh senyap hutan. Itu adalah sangat familiar dengan dunia hutan. Jadi gunakan lampu untuk pantau dulu sekeliling sebelum kita mula masuk. Pastikan keselamatan benar-benar selamat, barulah mula melangkah masuk ke dalam hutan.
Okey, sebelum kita mula masuk ke dalam hutan, ni dia, tombak nyata survivor. Tapi aku belum lagi masuk dalam hutan, aku dah kena kacau. Tadi dalam belukar hutan tu, aku nampak macam cahaya. Dia menyala sekejap je. Cahaya, tapi tak ada dia cakap macam mana Dia kalau cahaya ni kan dia terang kan. Tapi ini tak terang. Dia menyala sekejap warna oranye. Terus padam. Lillahi ta'ala. Belum apa-apa dah kena kacau. Itu dia punya pasal. Engkau dunia engkau, aku dunia aku. Kau tak nak sibuk-sibuk kacau urusan aku. Engkau duduk alam gaib, aku duduk alam nyata. Engkau, aku hal aku. Kau faham? Macam tu je caranya. Kau jangan takut, kau yang goyang. Kau sound terus. Nak masuk hutan ni dia, tombak. Kau tak boleh berharap pada satu senjata. Maksudnya jangan berharap pada pisau dan parang saja pada waktu malam. Pastikan tombak ada. Sebab tombak ni adalah senjata pertahanan survival untuk kau menghadapi sebarang ancaman haiwan-haiwan buas hutan pada waktu malam. Okey, jom kita teruskan perjalanan kita. Sekarang aku dah pun berada dalam perhutan, jalan bersama, berada dalam hutan. Sambil kita bergerak, mata pantau. Sebab hutan sifatnya adalah hidup pada malam hari. Kalau kita lalai, kita akan terbunuh semasa dalam hutan ni. Melangkah dalam hutan ni, dan daun perhatikan waktu malam. Sebab kita takut ada ancaman ular kapak. Sama ada ular kapak daun ataupun ular kapak bodoh. Ular kapak daun dia berwarna hijau. Dia suka duduk dekat ranting-ranting macam ni. Macam ni. Berhati-hati. Kalau ular kapak bodoh pula, warna dia sama dengan rantai hutan. Sekarang ni aku nak mencari tempat yang sesuai untuk buat kemah dalam hutan ni. Jatuh pula dah. Hutan pada malam hari. Itu belah atas tu. Atas semua kita tengok. Takut ada ancaman harimau kumbang menatkan. Bergerak dalam hutan pada waktu malam bukan perkara senang. Agak susah sebenarnya. Semua panca indera kau kena hidup untuk perhatikan sekeliling. Sebab hutan hidup pada waktu malam. Ini salah satulah aktiviti yang berisiko dalam hutan pada malam hari. Sambil bergerak dalam hutan ni, mata, hidung, telinga kena hidup. Hidung kita ni guna untuk kesan bau-bau pelik dalam hutan. Contohnya bau-bau hancing. Takut itu adalah kawasan haiwan buas kita masuk. Mata dah tak nampak. Tapi gunakan lampu ni untuk kesan objek-objek yang datang daripada silauan ataupun pantulan cahaya daripada lampu suluh. Kita kena hidup dalam hutan. Telinga kena pasang. Dengar je sebarang bunyi pergerakan, bunyi pelik-pelik, terus tengok. Tombak kena adalah waktu malam ni untuk bergerak yang sesuai tombak survival. Tapi walau macam mana pun, kau mesti ingat, hutan adalah sangat-sangat sukar untuk diramalkan dengan tepat. Walaupun aku
walaupun aku cuba kongsikan dengan korang pelajaran-pelajaran ataupun tips survival hutan berdasarkan pengalaman aku sendiri. Hutan adalah satu dunia psikologi yang sangat-sangat susah untuk kita ramalkan dengan tepat. Sangat-sangat susah. Semuanya atas nasib. Apa yang berlaku dalam hutan semuanya atas nasib kita. Okeylah, aku nak teruskan perjalanan untuk cari tempat yang agak sesuai untuk bina survival simple shelter aku sendiri. Nanti korang tengoklah macam mana aku bina. Aku akan buat benda yang paling mudah untuk korang ikut. Waktu malam bila mana buat kerja ni macam-macam bunyi aku dengar. Ini dia risiko bila mana kita buat waktu malam. Tapi semua ni aku buat untuk jadikan pelajaran dan juga contoh kepada penonton-penonton sekalian. Nak tak nak kita kena buat juga. Okey, ini adalah pelepah umbut bayas, pokok bayas. Jadi aku akan gunakan pelepah ni untuk bina survival shelter untuk aku bermalam. Satu malam je. Dan sebenarnya pula bila mana kita buat kerja macam ni pada waktu malam dalam hutan, bukan perkara mudah. Sebab dalam masa sama ni tinggal aku ni menangkap macam-macam bunyi pergerakan. Okey, langkah pertama adalah aku dah bersihkan kawasan ni. Sekarang inilah masanya aku nak buat survival shelter yang paling simple tapi menggunakan apa-apa yang ada dalam hutan ni. Pelajaran ni kita boleh guna pakai kalau kita sesat dalam hutan. Sesat dalam keadaan kita tak ada banyak peralatan, tak cukup kelengkapan. Ini adalah cara yang sangat mudah, di mana kita ambil kayu daripada pokok umbut bayas, tajamkan daripada bahagian ujung, cucuk pada tanah sekuat hati. Nampak tak? Ada dua bahagian, kanan dan juga kiri. Ini paling simple aku tunjukkan cara ni. Paling simple. Buat pun tak penat. Kemudian pelepah umbut bayas ni ataupun pokok kabung, kalau korang ambil, letak je macam ni. Ini paling mudah. Ini dipanggil simple survival shelter. Untuk kita bertahan satu hari pada waktu malam dalam hutan. Waktu malam ni macam-macam benda dengar bunyi. Menggerunkan. Aduh, tu tikus. Nampak. Nampak tak psikologi hutan? Waktu malam dia hidup. Hutan sebenarnya. Ini apa benda aku nampak sebab aku ceritakan pada korang. Dalam hutan pada waktu malam, binatang kecil bergerak. Kecil itu binatang tu, mungkin tikus hutan. Tapi pergerakan tu aku dengar cukup kasar. Mungkin dalam kamera korang tak dengar, tapi aku dengar. Sebab itulah aku cakap dalam hutan ni, apa-apa pun jangan kita letakkan pada unsur mistik dulu. Hantu ke benda ke jangan.
letak dulu pada unsur nyata. Sebab alam kita adalah hukum fizik. Hukum fizik itulah yang membunuh. Hukum fizik macam harimau, beruang, ular, itu yang membunuh. Yang lain dia takkan membunuh kita. Hukum fizik ni macam haiwan ataupun alam. Hukum fizik. Nampak kan? Macam mana simple survival cerita tu. Dah sekejap dah pun. Untuk buat simple survival cerita ni, dia takkan makan masa yang sangat lama lah. Sebab ini paling simple. Paling simple. Ada bunyi pergerakan. Korang mungkin tak berapa dengar, tapi secara live ni memang dengar lah. Mungkin bunyi ni tak masuk dalam kamera, tapi aku dengar. Memang kena pantau. Waktu malam ni kenapa kita gunakan lampu suluh ni untuk tengok dalam gelap malam hutan ni apa jenis mata. Kalau ada yang sedang memerhatikan kita. Nampak tikus aku nampak. Tikus malam. Malam ni dia penuh dengan apa? Psikologi hutan. Waktu malam dalam hutan penuh dengan psikologi. Nanti aku kisahkan pula dengan korang satu video nanti tentang psikologi hutan. Apa yang orang kata mistik, kita huraikan dalam bentuk psikologi. Mengikut pengalaman yang pernah aku timba dalam jungle solo survival, insyaAllah. Okay, ini simple survival cerita aku. Sangat ringkas, simple. InsyaAllah tak hujan malam ni. Kalau hujan nasib akulah. Kalau hujan kau nak pilih apa? Kalau kau pilih dunia survival berdepan dengan hujan, itu perkara biasa. Aku dah puas dah berdepan dengan hujan dalam hutan. Basah-basah, memang tak tidur sampai ke siang. Kita memang kena pantau selalu. Datang benda kalau kita lalai, mampus. Ini bagai depan kemah aku ni. Ada mata tu. Mata haiwan. Mata burung tu. Bila mana kita dah sedar kita sesat dalam hutan, jangan teruskan perjalanan. Kalau nak teruskan perjalanan juga boleh, tapi jangan terlalu jauh daripada titik awal kita sesat. Sebab pasukan penyelamat akan mulakan operasi pencarian di mana kawasan kita dipercayai sesat. Mereka akan terus mulakan pencarian dalam skala besar, dalam radius yang sangat luas. Jadi mereka akan mulakan pencarian di kawasan kita mula sesat. Yang kedua pula, bila mana kita dah tahu kita sesat, bina penempatan sementara untuk kita berteduh. Dipanggil simple survival shelter. Di mana apa yang orang lihat ini adalah simple survival shelter yang aku jadikan pokok-pokok hutan daripada pelepah pokok kabung, pelepah bumbut bayas, potong, jadikan simple shelter untuk kita berteduh pada waktu malam. Andai kata kita berada di kawasan pergunungan, turun sedikit, jangan kita ambil keputusan untuk berada di kawasan pergunungan. Sebab di kawasan pergunungan, suhu pada waktu malam adalah sangat ekstrim, sangat sejuk, lagi-lagi kalau hujan. Jadi turun sikit, cari tempat yang agak dirasa sesuai, buat tempat perlindungan. Dan seperkara lagi kita mesti ingat, dalam istilah survival, tidak ada istilah selesa. Dalam survival memang takkan ada rasa selesa. Kita akan rasa sengsara dan juga derita. Tapi kalau korang bawa kemah yang bulat tu, anda kata sesat, tak apa, boleh pakai. Tapi ingat, jangan buat kemah di laluan ataupun denai yang mana digunakan pakai oleh pendaki. Jangan buat kemah dekat laluan tersebut pada waktu malam. Pasal dikhawatiri ataupun dirisaukan pada waktu malam, laluan denai yang biasa kita naik akan menjadi laluan haiwan buas hutan pada waktu malam.
Jadi jangan ambil risiko untuk buat laluan, untuk buat perkemahan di kawasan-kawasan macam tu. Aku dalam hutan ni sambil bercakap ni, telinga pasang. Tak boleh lalai. Ini hutan tebal. Waktu malam mata kita takkan dapat lagi tengok sekeliling. Gunakan lampu. Sebab aku dengar bunyi pandi bahagian depan. Daripada tadi aku dengar bunyi benda bergerak kat depan tu. Sebab tadi pun dah ada bunyi kasar. Kena tengok ni. Jom kita tengok. Sebab tali biar ni. Kalau hutan ni kau kena ambil langkah berani. Sebelum dia serbu, kau serbu dulu. Cara aku macam tu. Jangan goyang. Kau goyang, kau takut, kita kalah. Kalau kita berani, kita menang insyaAllah. Jom kita tengok. Ada ancaman senang je aku. Pergi je depan-depan. Jangan kita lari. Tadi bunyi tadi tu, aku dengar datang pada arah sini. Bunyi seakan harimau kumbang ataupun beruang. Biasanya macam tu. Sebab tadi kalau dengar tadi bunyi memang kasar. Bunyi memang kasar, Jadi bila mana berada dalam hutan, nak tak nak, kau kena beranikan diri kau. Beranikan diri kau, tengok apa ancaman yang ada. Tapi tombak kena standby. Sebab dalam hutan pada waktu malam, senjata pertahanan diri adalah tombak survival. Sebab sifat binatang tu adalah jenis meluru dan juga melompat. Kalau dia meluru dan juga melompat, terus tikam. Sebab itulah aku cakap pada video yang sebelum, waktu malam, adaptasikan tombak. Sebab tombak adalah pelajaran dalam dunia survival. Dengar tu, bunyi harimau kumbang. Tadi masa mula dengar bunyi macam tu memang agak rasa gerun jugalah. Pasal aku tahu, itu bukan bunyi haiwan-haiwan kecil. Itu adalah harimau kumbang. Sebab apa? Bunyi dia agak kasar bunyi dia. Sebab aku pernah berdepan dengan harimau kumbang satu masa dulu. Jadi tahu sangat macam mana permainan dia. Cuma dalam hutan ni nak tak nak kau kena beranikan hati kau. Sebab kau pilih untuk bersorangan. Jadi bila mana ada ancaman nak tak nak kau kena pergi tengok. Sambil tu tombak dekat tangan. Tapi tadi masa mula aku nak datang ke arah dia tadi, dengarlah bunyi dia bergerak. Dia macam seolah-olah dia berundur. Binatang tu pun dia tahu. Sebab binatang ni pun kalau dia nak menyerang kita, dia akan ada strategi. Dia tak sembarangan. Sebab dia adalah haiwan predator, haiwan pembunuh senyap hutan. Tapi cara aku ni mudah je. Aku ni taklah berani mana. Tapi bila mana dah jadi macam ni, aku pasti akan melawan. Beranikan diri, pergi tengok. Sambil tu tombak kena ada lah. Senjata yang sesuai kena ada. Sebab itulah aku cakap pada waktu malam ni tombak paling penting. Sebab binatang jenis tu dia adalah jenis meluru, melompat dan juga membunuh. Kita kena standby. Di mana aku dah pantau. Dan tadi pun aku memang dengar dengan telinga aku bunyi dia berundur. Bertukar ke arah tempat lain. Dia bunyi tu lebih kurang kepada macam dia berundur terus pergi lebih jauh. Jadi aku dah rasa lebih tenang dah. Tapi kok mana pun malam ni aku akan pantau lebih lagi. Untuk tidur tidak. Sebab dalam hutan pernah juga dulu penonton tanya, macam mana nak tidur? Tak, kau takkan dapat. Dalam hutan untuk tidur, bukan. Pasal bila mana kau berada dalam hutan secara bersorangan, terutamanya bila mana kau sesat, automatik naluri kau akan datang untuk menjaga diri kau sendiri. Hutan lain. Kalau kita takut nak ni jaga kita punya keselamatan, tak ada orang lain yang akan jaga kita punya keselamatan. Kita yang kena jaga keselamatan kita sendiri. Sebab itulah aku ambil satu langkah tadi, pergi tengok. Sampai tu kita minta Allah pada Allah perlindungan dan juga pertolongan.
Okey, geng, nampak tak apa ni? Kat pokok. Ini adalah kesan cakar ruang buas. Ini kesan cakar lama ni. Kalau tengok pada gaya, kesan ni dah cakar dah bertahun-tahun. Tengok pada gaya kat pokok ni. Sebab dia dah tak ada kesan-kesan getah. Jadi, kesan-kesan cakar ni pun kemungkinan besar ada kaitan dengan bunyi harimau kumbang yang aku dengar semalam. Bila mana aku ronda lagi kawasan hutan ni, ni aku jumpa di cakar pokok. Tapi ini memang kesan yang dah sangat-sangat lama ditinggalkan. Jadi bermakna kat sini kita belajar hari ni, binatang tu dia ada wilayah dia sendiri. Dia akan jaga wilayah dia dalam tempoh yang sangat panjang. Alhamdulillah malam tak ada apa-apa. Itu dalam hutan ni nak tak nak kita memang kena jadi berani ataupun tunjuk berani supaya kita ni tak mudah diapa-apakan. Tapi walau macam mana pun, janganlah kita tunjuk berani tak bertempat. Maksudnya tanpa senjata kita pergi tunjuk berani. Itu namanya kita menempah maut. Dalam hutan ni memang kita kena berani, sebab kalau kita berdepan dengan apa-apa ancaman, untuk lari bukan pilihan tepat. Sebab kanopi hutan kita adalah bersifat tebal, berlapis-lapis, dan lantai hutan pula terdapat banyak-banyak belukar hutan. Kalau kita lari, kita akan tersekat, melekat dalam belukar hutan. Itu adalah pelajaran berkaitan hutan. Hari ni rezeki dapat jumpa benda-benda gini. Dalam hutan ni banyak pelajaran yang boleh dikongsikan sebenarnya.